Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, dan salam sejahtera semua. Okay, sebelum kita mulakan kita punya perkongsian, bolehkah kita baca Al-Fatihah dulu? Untuk makluman semua, kita punya perkongsian pada hari ini, kita akan dapat sehari berkhusus. Oleh itu, tuan-puan boleh scan kehadiran untuk pagi ini dan juga boleh juga scan juga untuk waktu petang. Petang kita tak ada tapi kita ada tugasan lah, tuan-tuan boleh tu kita dapat sehari lah berkhusus. Okay, untuk makluman semua, saya just nak brief view untuk pengetahuan tuan-puan semua. Boleh saya tahu adakah tuan-puan dah tahu pasal notebook LM? Kalau dah tahu boleh tekan 1, kalau belum tekan 0 dekat kita punya message. Muhammad, saya rasa ada yang dah tahu, ada yang belum tahu juga. Okay, tak apa, kita akan berkongsi. Untuk maklumat semua, perkongsian pada tengah hari ini, saya just berkongsi daripada pengalaman saya lah. Tapi kalau jika tuan-puan ada pengalaman dan ada info nak diterangkan, boleh juga sama-sama dengan saya lah. Okay, untuk maklumat semua, okay, ini adalah contoh-contoh kita punya prompt, maksudnya kita punya prompt untuk kita jadikan notebook LM lah. Ni just saya bagi contoh-contoh material. Kalau kita tengok gambar-gambar ni, ni dia kita buat daripada notebook LM. Kalau tuan-puan tengok poster-poster sekarang pun banyak menggunakan notebook LM. Okay, ni contoh-contoh lah. Kalau kita tengok ini pun contoh-contoh yang kita tengok kita menggunakan notebook LM presentation case. So dekat sini saya bagi detail sedikit. Notebook LM kita ni adalah AI Power Research Assistant dan kita boleh buat grafik dan kalau ikutkan dekat sini, notebook LM adalah reference the material you upload. Maksudnya notebook LM ni kita more kepada material yang kita upload sahajalah. Dia akan buatkan untuk kita. Okay, ni contoh-contoh kegunaan notebook LM. Kebanyakan notebook LM telah digunakan oleh pensyarah untuk kita buat bahan pengajaran, bahan automatik, buat lab manual, buat soalan, buat ringkasan penyelidikan dan kita buat skrip pembentangan lah. So dekat situ kita boleh gunakan notebook LM. So kalau tuan-puan tengok notebook LM ada tiga main utama lah. Kalau tengok kat sini kita ada bahagian sources nombor 1 tu. Bahagian sources tu adalah tempat yang mana kita letak dokumen. Puan Zau, Ya. boleh tak pangkah je dialog box kecil tu? Oh boleh. Pangkah je. Terima kasih. Sama, okay. Okay, untuk makluman, untuk notebook LM kita ada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. So untuk bahagian 1 adalah panel untuk kita muat naik dokumen. Okay, untuk bahagian 2 adalah untuk kita chatting dan untuk bahagian 3 adalah bahagian yang kita akan output lah. Untuk lecture ni saya tak terlalu detail sangat, so sebab kita kalau boleh kita dapat dalam 30 minit pun okey juga kan. Okay, untuk makluman semua, notebook LM kita boleh hasilkan sebanyak 20 slide. Sebanyak mana yang kita upload, dia akan hasilkan 20 slide setiap kali kita jana lah, kita jana.
Okay, ni adalah contoh dan step untuk kita buat. Ni untuk step kita jikalau kita nak menggunakan buat lab manual lah. So dekat sini dia suruh kita upload slide, nota and modul, and then kita kena prompt sedikit lah dekat kita punya bahagian kita punya ada site yang kita kena buat. So nanti saya tunjukkan lah dekat mana yang kita kena masukkan prompt ni. Sebab kebanyakan sebelum ni saya pernah guna, tapi saya tak prompt terlalu detail. So that's why saya tak dapat data yang detail lah. Okay, ni contoh, ini adalah kita punya Gemini Pro kita. Kalau ikutkan kita memang dapat Pro. So kalau ikutkan kita memang menggunakan email edu, kita dapat bahagian Pro lah, bahagian Pro. So kalau kita nak bayar, kita boleh dapatkan yang lebih advance lagi lah. Okay, ni contoh kita update, kita masukkan raw, dia akan jadikan kita punya output lah. So dia akan jadikan output ni contoh-contoh prompt kita lah, kita setkan goal kita, style kita, dan kita akan bagi tip dekat dia macam mana yang kita nak buat lah. So kalau ikutkan, kalau kita letak data kita dalam bentuk teks, dia akan keluarkan dalam bentuk infografik lah, sangat-sangat senang lah. Okay, lagi satu pun kita boleh pilih kita punya infografik, adakah kita nak portrait, kita nak landscape ataupun kita nak square. So dekat situ kita boleh settingkan kita punya prompt. And then untuk kita buat kita punya slide pun kita dah ada dah. Kalau ikutkan yang dulu kita tak ada lagi dalam PowerPoint, tapi sekarang kita dah boleh download sebagai PowerPoint. Dan tapi PowerPoint tu kita tak boleh delete, kita tak boleh edit. Kita boleh just dia jadi satu page, banyak page lah. Tapi kita edit, kita kena keluar lah dekat tempat lain untuk kita edit lah. Contohnya kita boleh edit dekat Canva lah. Okay, untuk ni contoh-contoh lah golden rule. Ni just kata-kata sajalah. So kalau tuan-puan tengok, kita boleh tengok Noble LM. So dekat sini dia contoh-contoh prompt yang kita boleh refer. So kalau ikutkan, ini adalah bahagian kita akan mulakan kita punya notebook LM. Dan dekat sini juga saya ada berikan yang ini adalah bagaimana kita nak start kita punya notebook LM. Okay, untuk yang ini saya dah berikan contoh template dan nota untuk kita punya perkongsian pada tengah hari ini. Dan untuk lagi dua ini adalah bonus untuk kita daripada Dr. Chua. Kita boleh ambilkan dia punya style prompter. Dan lagi satu saya diberikan juga notebook LM Quiz Exporter. Yang ini kita kena menggunakan selain email edu lah. Kalau kita menggunakan email edu, kita tak boleh export. Cuma pada tengah hari ni saya tak terangkan. Tapi saya bagi link untuk tuan-puan explore untuk dapatkan kita punya quiz lah kalau tuan-puan jana notebook LM. Okay, so kita try mulakan kita punya notebook LM. So kalau tuan-puan tengok, kita punya notebook LM sebenarnya berada di dalam Gmail kita. Cuba tuan-puan tengok. Ada tak dekat bahagian bawah sekali ada notebook LM tak? Dekat bahagian email tuan-puan? Ada. Okay. So dekat situ tuan-puan boleh ambil. So kalau ikutkan dekat situ, kalau tuan-puan memang dah ada, dia akan keluar macam ni lah. Tapi kalau belum ada, tuan-puan hanya klik sahaja create new notebook. So dekat situ kita ada 3 bahagian lah, kita just pangkah saja. Kita ada 3 bahagian, add source, kita boleh check and then kita boleh keluarkan kita punya bahan lah. Okay, untuk permulaan, boleh ke tuan-puan promptkan tuan-puan punya course online. So kalau tuan-puan dah ada course online, Puan Zawiyah. ya.
Ni Kak Nani, janganlah hang laju sangat. Oh ya ke? Saya juga. Laju betul hang. Step by step, one Kan? by one. Nanti nak cari course outline kan, nak semua Boleh, tak apa. Saya sebenarnya bagi dah rakaman saya akan bagi rakaman. Okey. Cuma kat sini Tuan Puan dah buka LM kan? Nombor LM? Sudah. Dah. Okey. Kalau dah buka, cuba Tuan Puan upload Tuan Puan punya course online. Close outline. Okay. Cuba Tuan Puan upload and then bila kita dah upload course online kita, tanpa kita buat prompt, kita tekan je infografik ni. So dia akan jana lah infografik kita. Cuma memang lama lah. Dia memang makan masa lama lah. Kalau Tuan Puan tengok kita nak prompt ni dia memang lama. So kalau Tuan Puan tengok dia akan prompt dan dia akan bagi kita overview lah kita punya course online. So kita boleh gunakan lah untuk kita punya notebook LM ni. Kita punya screenshot ni contohnya kita boleh letak dekat CDOS, dekat bahagian atas sekali lah untuk para pelajar nampak apa kita punya material ni. Ada yang dah dapat ke? Zah, Dia Belum mana? lagi tengah Dia generate. Zah. Kalau kita Add sources tu masukkan by course online Masuk situ kita lah. untuk add courses ni kita boleh upload banyak. Kita boleh upload file, Okay. kita boleh upload website, kita boleh upload apa-apa yang dalam drive kita, Okay. dan kita boleh juga upload kita punya teks lah. Kita punya teks. So Nota ada kita pun pelbagai boleh lah. Apa dia? Nota kita pun boleh lah. Boleh. Kalau kita nak masukkan nota kita pun boleh. Kalau ikutkan contohnya lah, saya dah masukkan dah nota. So kita ada nota yang lama, lepas tu dia akan jelmakan nota kita dalam bentuk infografik lah. So dia akan modify nota kita dalam bentuk yang lagi ni lah, lagi detail. Kalau Tuan Puan tengok dekat sini, nota yang saya berikan contoh kat sini, dekat yang saya bagi contoh, yang ini demo saya menggunakan prompt. Dia keluarkan data ni dalam bentuk memang betul 20 page lah, 20 page. Kalau saya tekan saja tanpa saya berikan prompt ataupun saya tak berikan detail, dia akan keluarkan dokumen tu separuh je lah, maksudnya dalam 10 page. Ikut dia. Tapi dia akan berdasarkan daripada dokumen yang kita upload. So kalau kita upload yang dokumen ni, dia akan modify kita punya nota dalam bentuk infografik yang inilah. Tapi memang cantik lah dia keluarkan. Kalau Tuan Puan tengok juga nota yang dia berikan ni, kalau dulu dia tak boleh save dalam PowerPoint, tapi sekarang dah boleh lah. Kita dah boleh download dalam PowerPoint. So dalam PowerPoint tu kita boleh buka. Cuma kita tak boleh nak edit lah. Kita tak boleh edit. Tapi dia dah asingkan kita by page. So mana page yang kita rasa kita nak gunakan untuk kita punya kelas, so kita boleh gunakan lah.
Dan Kalau nak edit kat mana? nak edit. Kita nak edit. Sebenarnya di dalam ni boleh edit. Kalau tuan-puan tengok contohnya yang inilah. Saya kata dekat dia, saya tak nak session complete ni, saya tak nak. Saya tak nak session complete. So, saya nak dia keluarkan thank you lah dekat sini. So dia keluarkan lah. Dia keluarkan. So cara dia saya Puan Zau, Puan ya. Paula. Jadi kita punya course outline tu apa jadi Course online jadi kita tu apa langkah seterusnya? Dah masuk kan? nama langkah seterusnya kan. Sekejap. Mana tadi? Okay. Tuan-puan dah dapat kan contohnya? Saya rasa semua orang dah dapat. So, bila kita dah dapat course online kita, kita boleh download lah. Kita boleh download course online kita. So, kita boleh gunakan lah. Kita boleh gunakan. Dan lagi satu, tadi kita just janakan infografik kan. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, kita boleh tukarkan dalam bahasa English. Bahasa apa yang kita nak gunakan, kita boleh tukar. So kita boleh tukar English. Kalau nota kita dalam bahasa English, kita nak tukar Melayu boleh. Dalam bahasa Melayu nak tukar English pun boleh juga. Boleh juga. So Nak tanya Zau. Tadi kata boleh download dalam bentuk PowerPoint tapi tak jumpa pun mana PowerPoint tu. Bila kita download dia dalam bentuk picture kan. Tapi tak jumpa yang PowerPoint tu. Tadi sebenarnya infografik tu saya guna infografik. Sebab kita tekan infografik. Yang course online tu saya tekan infografik. Nota tadi tu je saya tekan slide deck. Slide deck. Kita tak. Sebab tadi ada orang tanya pasal nota, saya tunjuk lah. Yang ini kita tak ni lagi. Kita tak buat lagi sebenarnya. Tapi yang ini kita just ni. Kalau yang ini sudah ni dah okey kan? Untuk course online. Sekejap lagi saya tunjuk yang slide deck. Kejap lagi saya tunjuk. Okey. Okay. Yang ini dah kan? So yang ini dah. Tuan-puan boleh tengok contohnya dekat sini. Kita dah keluarkan kita punya infografik. Cuma saya bagi tahu tadi, kita tak tekan apa-apa, kita tak bagi tahu apa-apa kan? Maksudnya kita tak bagi tahu detail untuk infografik kita just tekan je, so dibuatlah. Tapi kalau kita nak detail, kita boleh tekan yang inilah. Maksudnya kita nak landscape ke, kita nak portrait, square, so kita boleh pilih. And then lagi satu, kalau kita nak kita punya infografik ni dalam bentuk yang kita nak, prompt yang kita nak. Tadi saya dah bagi kan nota dia dalam ni ada nota pasal saya punya prompt, notebook prompt ni. Kalau ikutkan tuan-puan tengok dalam notebook prompt ni ada banyak kata-kata. Kata-kata yang kita boleh gunakan contohnya. Kak Zau. Ya. Link nota Kak Zau, link nota. Share lah. Boleh? Kak Zau, Share lah link. link nota. Link nota. Nak tengok juga. Link nota ni. Apa tu? Dalam apa dah tulis prom ni Link nota tu laju dalam tak yang tahu. teruk. Betul kan? Anis. Tak dekat mesej Zam, tak dekat mesej. Tak je kat mesej Kita chat tu. dah masak Dekat ni. mesej Zam. Cepatlah Zah, cepatlah. Pressure tekan-tekan. Zah, Wakat dah sesat ke mana-mana dah Zah. Jangan pressure cikgu. Kak balik jangan kembali relax. pakai jalan please. Ya, Boleh yang kita- tu. Sekejap kita tu. Zau nak pergi masak Kena pilih. Benar. Dapat dah Zah. Macam bullet train. Kita potong lah tu Saya ingatkan masing-masing nak cepat. Kita pun Kita ada banyak masa. Kita orang nak faham, nak belajar pandai ni. saya salah. Tengok tu jangan menekan-nekan lecturer. Kesian lecturer. Tenang.
Tenang, semua tak Ah, masuk. itulah dia. Nota tu ada Sama dalam. Cikgu Zau bagi link kat mesej. Sekejap kita tu. Ni. Copy. Anak murid dah kehilangan. Hilang arah tuju. Tengok ke Ada tapi. ke tu? Tu yang saya share link tu. Dapat Boleh Ah, kejap kat cikgu. mana Ya, kita ya, macam ya. mana Ada. cikgu? Dekat chat ada. check tu ada. Tu apa benda? Link apa tu? Nota. Nota tak Tunjuk ada. raya. Nota. Tunjuk raya. Boleh. Boleh. Gitu dah. Dah Jangan tinggal menekam. masukkan form. Jangan So, menekan. itu adalah contoh Iya, mana satu ni cikgu? Banyak sangat ni cikgu. Sama ke cikgu? Wah, Boleh sabar. ambil, boleh ambil daripada notebook from template by Shikin tu. Nombor 3 tu cikgu. Okey cikgu. Kalau boleh tengok yang itu. Oh, yang ada lelaki ni. Okey. Yang tu. So boleh pilih yang mana nak. Contohnya saya ambil yang ini, komik. And then tuan-tuan perempuan boleh hilang dah. Boleh ni. Apa Boleh nama file katanya. ni Zau? Ya. Maklumat prom ke notebook LM prom template? Nombor 3 tu lah. Nombor 3 Tiga dia. template tu. Aku dah cakap nombor 3. Biasalah nak murid lambat. Jangan ada gil Kak ni, Kak Azan. Aku masak lagi. Sibuk potong nak daging masak Zau ni. terajak. Nama masalah jangan join. Tak boleh. Dapat satu hari berkhusus ni. Boleh. Cikgu terus cikgu. Tuan-tuan pun boleh pilih. Lepas tu kalau nak consist boleh yang dia akan ambil consist standard. Kalau nak detail boleh tekan detail. Kalau nak jenis professional boleh tekan je. Nak portrait pun boleh tekan cuba terang. And then terus dia generate. Kalau nak English boleh tukar English. Cikgu nak tanyalah. Kalau yang macam apa nama ni yang tu nampak apa nama yang ada roket-roket tu tim ke apa? Mana ni tema dia? Oh tema visual Maksudnya design lah. visual tu kita nak come outkan dia dalam visual macam mana. So kita tekan and then kita terus generate. So dia akan generatekan infografik untuk kita lah. Dan lagi satu tuan-puan, bila kita jana semua ni, dia akan masuk dalam kita punya cloud. Gmail kita punya cloud lah. So kalau rasa agak-agak dah penuh, kena delete lah. Tapi setakat ni saya rasa macam okey je lagi lah. Setakat ni lah. Ada kota ke? Tak, kita sebenarnya untuk makluman tuan-puan, kita memang dapat pro. So tak ramai yang tahu. So yang saya nak kena bagi tahu cepat-cepat sebab kalau ikutkan memang kalau akaun kita memang ada pro, tapi kalau kita menggunakan selain EDU, kita tak ada pro. So kalau boleh kita grab lah yang kita dah dibayar untuk pro. So ada banyak kelebihan yang pro ni lah berbanding kita punya email yang biasa. Email yang biasa dia ada sikit lah, adalah sikit kekurangan dia, tapi untuk yang pro memang banyak lah. Memang banyak. Okay, so kalau rasa dia macam running kita punya infografik tu, kita just refresh saja kita punya ni. So dia akan kadang-kadang dia keluar. Kadang-kadang dia tak keluar tapi biasa dia akan keluar lah. Biasa dia akan keluar. Okay, boleh? Okay, untuk infografik semua dah settle ke? Dah okay kan? Belum lagi. Infografik belum? Dah generate. Lepas tu nak share macam mana tu? Share? Tak, bila dia dah ni, kita download je. Oh, download. Kita download, kita boleh share je. Maksudnya kita boleh share pada ni lah. Kalau kita nak share, kita boleh share macam ni je lah. Kita boleh share. Tapi kalau kita nak download, kita nak masukkan dekat, contohnya dekat CDOS ke, dekat kita punya Google Classroom ke, so kita boleh lah, kita guna. And then kalau kita nak bagi kat pelajar ke, kita punya bahan, kita boleh jugalah, kita boleh juga gunakan. Okay, sambil-sambil tu, saya just bagi tahulah. Saya bagi tahu, saya pernah masuk pertandingan ni pertandingan apa? Ni tapi untuk sekolah lah. Kalau tuan-puan ada anak yang kecil, kalau dia ada pertandingan apa-apa,
boleh je maksudnya buat je lah kot poster-poster ke apa menggunakan Noble M tapi tetapi Patut Kak Zau biar nak Comel-nya. Patut ada terlepas lah. satu juara ini Itulah rahsia kemenangan kemenangan anak Zawiyah kat sekolah. Oh. contoh sebenarnya Nak itulah pandai, itulah sebenarnya kita boleh kita boleh setting dan kita punya ni kita boleh setting dan kita punya ni kita punya poster ni betul kita just hantar je lah untuk saya Nak buat just kartun. Jangan buat kartun je tu. boleh akak guna yang daripada saya tu saya punya ni prompt tu daripada prompt saya tu ada kartun-kartun dia ni ada kartun-kartun saya tak pasti pilih yang mana Tak boleh kata-kata dia tau. Boleh tak. Tutuplah satu Kak. Tunjuk satu tau. Keluarnya macam tu, kartun. Tahu macam-macam nak bagi. Ini kena khusus saya petang ke? 1 jam pun tak siap. Itulah. Kompos saya. Buatlah 1 hari. Student Ni kena duduk makmal ni dekat TECC. Okey boleh. Itulah kalau tengok Lepas saya. Kita buat Jumaat ni. Kan buat satu subjek komplit. Jomlah Lawa buat infografi Zau. Zau infografi guna prom Zau tu lawa. tapi saya tak ingat sebab bila dah prom dia terus tak ingat. Sebab kami menang lah tu. Kena tu ilmu. sebab saya ambil yang science student tu yang dia keluar science Kak, ini akan letak teks okey. Untuk yang ini saya hanya ambil contoh-contoh dalam internet, lepas tu saya suruh dia tukar dengan saya punya infografik saja. Contohnya saya ambil daripada internet, saya ambil contohnya saya ambil data daripada image lah. Lepas tu saya kata dekat sini buat poster untuk ni, lepas tu dibuatkan lah. Dibuatkan, maksudnya kita bagi tahu jugalah dekat sini. Kita check sikit dah dengan dia. Dekat sini kita check, lepas tu dia bagi tahu-tahu. So kalau ikutkan ada yang perkataan yang dia tak okey, kita kena ubah jugalah. Okey. Kalau video okey tu kan. Sebenarnya tu dah. Tadi tanya kan macam mana nak ubah kan tulisan kan? video to text boleh ke Zau? Boleh. Video to text pun boleh. Video to text pun boleh. Tak faham aku siap je. Okey, lagi apa dia? Lagi satu tuan-puan. Bila kita menggunakan notebook LM ni, ni contoh lah, ni contoh. Yang ini contohnya ni lah, contoh ni saya download. Bila saya download, saya tunjuk macam mana nak edit. Saya rasa edit tu susah juga kot nak tunjukkan nanti kamu. Tak, ni pula. Tak apa. Yang ini saya tunjuk macam mana kita nak edit kita punya teks. Sebabnya kalau ikutkan dalam notebook LM ni kesalahan ejaan ada. Cuma untuk tips kita nak kurangkan dia punya kesalahan ejaan tu, nanti saya akan bagi prompt yang detail sedikit. Sebab itu prompt dia tak dapat lagi. So saya akan bagi untuk prompt kesalahan tulisan lah, kesalahan tulisan. Okay, cuma sekarang ni saya akan bagi contohnya ni lah. Macam mana boleh ke Canva ni Puan Zau? Ni contoh macam mana kita nak tukar tulisan dia. Saya just bagi tahu contohnya, bila kita prompt dekat notebook LM, dia ada tulisan yang kita rasa kita tak boleh nak guna tulisan tu. Dan kadang-kadang ada tulisan yang kita nak tukar. Contohnya macam ni. Sebenarnya ada dalam tukada ni dia punya ayat-ayat dia ada yang kita kena tukar lah. Kita kena tukar. So kita nak tukar dia, kita kena tukar dekat gambar lah. Tu maksud dia lah. Ini contoh infografik lah.
Sama je contoh ni, tuan pun boleh gunakan untuk slide juga. Boleh ke? Puan Zau nak tanyalah sikit. Boleh. Dekat mana nak pastekan apa prompt tu? Ya Allah. Prompt. Kalau okay, untuk infografik, kita boleh prompt kat sini. Jumpa ke? Tekan dekat infografik ni. Tekan kat infografik. So prompt tu kita boleh dapatkan dekat sini. Describe the infographic you want to create. Dekat sini lah. Tuan pun boleh tengok kat sini. Maksudnya tuan pun boleh masukkan prompt dekat sini. So nanti dia akan keluarkan kita punya ni lah. Maksudnya kita dah spesifik sedikit dah kita punya prompt. Cuba Kak Azhar buat satu contoh. Dia tak ingat data kita. Okay, jap. Sebenarnya banyak dia lama kalau buat contoh. Jap, saya buat contoh yang inilah, chapter. Boleh ke? Saya nak semua orang, Boleh. saya nak semua orang masukkan nota masing-masing lah dekat notebook LM. Contohnya saya akan masukkan nota. Saya akan upload file nota saya. Pastikan nota tuan puan dalam bentuk PDF. Zau ni nak buat apa Zau? Kita masukkan nota. Slide deck Perempuan ke? tak boleh. Tak boleh. Kita kena jadikan PDF. So saya nak semua orang tolong masukkan nota masing-masing dalam notebook LM. Dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF. Baik cikgu. Slide cikgu, slide cikgu. Kalau boleh kita gunakan nota kita je senang, terus siap. Kak nak tanya kalau yang contoh untuk menu flashcard dengan video tu dia jadi video, lepas tu flashcard dia jadi quiz ke? Dia jadikan quiz. Dia jadikan quiz. Tapi ni Fiza try dulu ni slide sebabnya diorang nak slide kan akak ajar banyak contoh. Sabarlah Ajar Fiza. grafik yang tu tak habis ajar macam mana? Kena babak. Akak baru tukar dia jadi infografik. Tukar slide pula Slide. Infografik. Infografik tu tadi dah settle kan? Cikgu banyak ilmu. Belum cikgu. Apa lagi kita buat ni slide. Slide ni saya rasa senang. Slide ni kita buat slide sebab saya rasa semua orang ada nota. Okay, dah upload dah cikgu, lepas tu? Kalau dah upload macam ni, dia running macam ni, kita refresh saja. Kadang-kadang dia macam lambat. Padahal dia dah masukkan dah. Sebenarnya dia dah masuk dah. Dia dah masuk dah. Dia macam dia run. Dia dah masuk sebenarnya. Nota tu tekan slide deck je. Tak, jangan dulu. Jangan dululah cikgu, belum ajar. Sabar. Oh, sebab tadi kita masuk. Okay, untuk yang ini, saya ada bagikan maklumat prompt kan. Yang tu kat mana? File Dalam mana? nota yang saya share dekat dalam Nama file. File mana? maklumat prompt. Maklumat prompt pula. Kejap. Aduh, mana? Maklumat prompt. Oh, maklumat prompt yang atas tu. Maklumat prompt. Ada kan? Ya, ada. Okay. Once tuan puan masukkan nota tuan puan, kesilapan biasanya kita buat, kita terus je tekan slide deck. Tapi sebenarnya tak boleh lah macam tu. Tak boleh. So kita kena ikut step by step supaya nota yang dia akan keluarkan tu cantik sedikit lah. Cantik dan memenuhi apa yang kita nak. So kalau ikutkan dekat situ, nak minta tolong you all tuan puan copy je, lepas tu masukkan je dekat ni. Dekat chat ni, bahagian chat ni. Dekat chat ni, kita suruh dia analyze dulu nota kita. So analyze the upload material, identify the core concept, organize the content for apa? Business information system. Lepas bubuh tu tekan arrow tu kan? Kak.
Nani dapat tak Nani? Yang analyze tu. Mana Lepas tak posternya? dapat. Nak select all dekat dokumen ke? Semua. Nak bagi Boleh tak dapat? analyze tu dekat mana Zau? Ha? Nak bagi nak suruh dia analyze tu. Kita Ni nak dekat ambil chat. prompt. Oh kat chat, okay. Okey, kena Zau, kena select semua dalam Word tu ke? Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Oh, satu. Baik. Satu-satu dulu. So kalau Satu. boleh kita buat satu persatu dululah. Sampai key konsep tu kan. Key konsep tu. Key Dah. konsep tu dulu. Dah. Okay, so kita dah buat. So dia akan cakap lah. So dia dah cakap ni, kita ni lagi. Kita ambil lagi nota yang dalam tadi. Okay, yang tadi tu. So kalau ikutkan step yang pertama kita dah buat. Kita dah upload bahan kita. And then kita dah extract kita punya data daripada kita punya bahan yang kita upload. So dia akan keluar lah outputnya. Dia akan bagi tahulah nota-nota kita. And then yang kedua, step yang kedua kita kena analyze upload. So kita bagi tahu dia lagi. Kita bagi tahu, so kita pastekan dia lagi. Step yang ini, yang kedua dalam nota saya. Nampak? Ada kan? Ada. So Tuan Puan ni je. Ni je. Ikut. Yang 1, 2 our class kan? Sampai 2, maksudnya nota tu sesuai untuk 2 jam lah. Ni sebagai macam kita punya anggaran lah, anggaran untuk kita bagi tahu dekat dia lah supaya dia ikut arahan kita, supaya output yang kita keluarkan nanti pun cantik jugalah. Dah. Okay. So Sekejap. dah? Ya. Dah? Cak, ke mana pula nak kena ambil kat notanya ni? So dia dah buat kan? Last sampai step akhir yang panjang tu kan? Tak, yang panjang tu kita tekan dekat sini. Yang panjang tu kita tukar kat sini. Kita tekan slide deck ni. Kat sini tu kat mana? Kat slide Dekat deck? slide deck ni. So kalau ikutkan dekat sini dia ada format detail, presenter. Kita nak pilih apa? English ke? Kita ambil English. So kita tukar English. Untuk yang ini, kalau Tuan Puan nak presenter slide, boleh tekan presenter slide. Tapi kalau boleh kita ambil detail lah sebab kita nak bagi pelajar kan. Kita nak bagi kisah. Kalau kita nak short, kita ambil short. Tapi kalau boleh kita ambil yang default yang kita dah ada. So dekat sini, describe the slide you want to create. So dekat sini yang kita kena paste kita punya documentation yang panjang ni. Puan Zau, dekat mana nak buat lagi sekali tadi? Customize slide tadi? Nak klik kat mana? Dekat slide deck ni dekat pensel. Oh, dekat situ dekat pensel. Dekat pensel. Tuan Puan jangan tekan. Kalau Tuan Puan tekan dia akan buat je lah. Dia akan buat. Tapi kita kena prompt secara detail. Kadang-kadang bila kita prompt secara detail saya rasa kita punya apa yang kita nak tu dia macam bagi kita lagi detail sedikit lah. So dah dapat tu Tuan Puan ambil saya punya prompt tu. Tuan Puan tukar ikut slide Tuan Puan lah. So kalau tengok dekat sini saya rasa Tuan Puan tukar yang atas ni diploma apa. And then yang ini memang dia boleh jana 20 slide saja. So kalau Tuan Puan nak size dia nak besar ke nak kecil ke boleh tukar dekat sini. Tapi kalau nak ikut apa yang saya dah buat boleh tukar. And then untuk yang ini kalau Tuan Puan dah ada, sebab ini dia ikut kita punya slide. So kalau Tuan Puan dah ada Tuan Puan punya slide apa yang Tuan Puan nak. So Tuan Puan boleh follow lah dengan step. Tapi kalau bukan tak ada lagi Tuan Puan boleh ikut secara anggaran dia dulu. Nanti dia buat jugalah. Tapi salah sikit. Zau yang tulis macam slide 4, 6, key concept semua tu kita tulis kat tepi tu. Ni ikut slide kita. Oh yang ni contoh yang ada. Tapi yang ini kena ikut slide Tuan Puan. itu jadi maksudnya apa topik ke apa? Tak, akak punya contohnya akak punya sub-sub topik dalam tu.
Contohnya kalau sebabnya dia tersusun lah sedikit, dia tersusun. Kalau Tuan Puan ada slide yang banyak, contohnya ada gabungan daripada poli lain, nota chapter yang sama. Tapi poli yang lain, boleh je masukkan di dalam outsource tu. Maksudnya boleh banyak. Tapi kalau boleh kita hadkan kita punya source tu jangan terlalu banyak, nanti dia terlalu broad. Dan dia terlalu macam complicated jugalah. Complicated. Kebiasaannya kita gunakan slide dia ni untuk kita janakan infografik yang menarik lah, yang menarik. Cuma tulisan dia kadang-kadang kita boleh guna, kadang-kadang tulisan dia yang dihasilkan tu terlalu detail. Tapi kalau kita terlalu detail, kita kena macam begakan dia. Tapi kalau kebanyakannya apa yang kita upload tu kadang-kadang dia keluar yang tu sama je. Tapi kalau kita nak cepat, kadang-kadang kita tak ada bahan. Kita tak ada slide. Tapi kita dah ada bahan dalam bentuk word ke, dalam bentuk perkataan ke, kita suruh dia janakan dalam slide pun sangat cepat. Senang. Kita boleh juga masukkan dalam bentuk word. Word pun boleh juga. Jauh kalau tertekan tadi slide dia tu dia berpusing-pusing, tak ada suruh dia berhenti Tak boleh Kak. Tak boleh. So saya tekan je ni. Asal kita biar je dia berpusing je tau. Kita biarkan je. Memang dia pusing. Tapi kalau misalnya dia lama sangat, kita refresh dia lah. Udah setengah jam tu biar je. Biar. Memang dia lambat. Memang dia lambat. Tapi Salah dia, kita. tapi dia ni lah. Sebab internet bila ramai guna memang dia dah. Kalau dulu orang ramai tak tahu lagi pasal notebook LM, dia cepat sikit. Tapi sekarang bila kita dah buat pengosian, dah ada macam-macam. Dan kalau Tuan Puan tengok pun banyak-banyak poster sekarang pun dah menggunakan notebook LM. Sebab notebook LM ni sangat-sangat pantas lah. Sangat-sangat pantas. Boleh, ada yang dah dapat ke? Lagi satu saya nak ingatkan, siapa yang baru masuk, kalau belum scan attendant, tolong scan sebelum pukul 1 lah. Sebab kita nak nanti pukul 2 kita akan scan lagi untuk kita punya ni lah. Maksudnya kita punya khusus lah. Untuk slot petang. Ada yang dah dapat ke? QR dia mana QR dia tahu? QR? Diorang ada share dalam group kot? Dekat apa tu chat tu ada link kat kartun ni. Minta tolong siapa yang tengah masuk ni minta isi kehadiran dah sebelum pukul 1. Takut nanti pukul 1 dah tak boleh dah. Okay, boleh ke? Dia duduk bergolek. Dia tu. Syar dah siap dalam. Tekan slide dia tadi tu. Dia kena tekan kat pensel tu. Syarina dah siap kot. Syar dah siap kan? Dah. Dia contoh Advance. Dalam mimpi. Itu laju. Aduh, cepatlah. Itu yang kadang saya bagi contoh yang dah siap. Sebabnya dia ni je. Okay. Sementara kita tunggu ni. Saya nak tunjuk contoh ni. Sebelum pukul 1 lah. So kita nak lari, nak kejar masa juga kan. So saya bagi satu contoh untuk buat mini mesyuarat lah, mesyuarat. Saya rasa Tuan Puan semua ada yang buat mini mesyuarat. Okay, ni contoh saya buat mini mesyuarat menggunakan notebook LM. Saya hanya uploadkan dia punya audio saja. So memang sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang lah, sangat-sangat senang. Kalau ikutkan dekat sini, kita hanya uploadkan kita punya audio. Kita uploadkan audio kita. And then dia akan keluar lah. Dia akan keluar macam ni. Lepas tu saya cakap dengan dia. Saya cakap boleh buatkan mini mesyuarat untuk data berkenaan. So dia terus je buatkan mini mesyuarat daripada data yang kita dapat lah. Kita hanya chatting di dalam chat sajalah. Di dalam chat ni saja.
So dia dah buatkan siap-siap untuk kita minit mesyuarat. Tetapi kita kena baca and then kita kena ubah suai lah dengan betul lah. Kalau ikutkan dekat sini apa yang orang cakap dia memang keluar. Memang keluar kat sini. So sangat senang sebab memang dia tak ada tertinggal lah apa orang cakap. Tapi pastikan tuan-puan punya handphone tu memang dekat dengan pengurusi lah. Pengurusi. Kalau siapa yang guna iPhone memang ada memos audio kan. Boleh record menggunakan memo audio tu. Sangat-sangat senang lah. Siapa yang ada pernah try untuk ni? Ada yang dah pernah try ke? Tak pernah sebab baru nak belajar. Siapa yang jadi setiausaha untuk bahagian ni pun boleh jugalah. Dan lagi satu kalau tuan-puan nak rumuskan apa-apa something mengenai apa-apa maklumat ke boleh juga menggunakan notebook dan just tuan-puan add source je, dia akan come out kan lah data tuan-puan dalam ni. Zau, misalnya ada Gmail kan? Boleh ke dia ambil? Boleh. Suara. Boleh. Yang hari tu mesyuarat aksi kan? Tak siap lagi kan? Dah siap belum mesyuarat ni? Minit mesyuarat. Kalau belum buat, uploadkan audio dia je. Jangan ambil video. Nanti besar. So kita ambil, maksudnya kita ambil, kita daripada CapCut tu, kita ambil, jangan ambil atas dia. Ambil audio je. So masukkan je audio dalam ni. Memang dia akan buat untuk kita. Dia akan buatkan untuk kita punya ni. Dan kalau boleh, kalau tuan-puan ada slide, sekalikan slide tu dalam ni. So dia akan buat lah. Dia akan buat untuk slide sekali. So memang sangat senang lah. Dia macam dia beggar jugalah. Tapi kalau boleh try dulu audio. Nanti dia akan keluar. Dia akan main kat sini je lah. Dia akan buat kat sini. Tapi cuma yang infografik tu kita kena kalau ikutkan kat sini dekat dengan report pun dia akan keluar. Dia akan keluarkan. Tuan-puan boleh buat report jugalah daripada yang ini jugalah. Okay, dah siap ke yang slide deck tadi? Belum. Dia lambat kan? Dia masih pusing lagi. Tapi Ni boleh lambat tak ada, tak keluar. Refresh pun tak ada. Ni lah dia memang lambat. Sebabnya bila tuan-puan ni saya nak ajar macam mana nak ubah slide tu. Maksudnya kita nak ubah. Kita kena download dulu ya. Kita kena download. Lepas tu Kita download. Lepas tu kita macam mana nak pindah masuk dalam Canva tu? Dalam Canva. Contohnya macam ni. New. Download dulu. Macam ni saya download. Saya ambil ni lah download PDF. Okay, bila saya dah download PDF tu, so dia keluar. Okay, dia akan keluar. So tuan-puan pergi je PDF. PDF pula. Pergi je Canva. So dekat Canva ni, Dekat Canva. pergi bahagian projek. Pergi dekat bahagian projek. Projek dekat sini. Projek tu di tepi sini. Di tepi sini. ada projek Dekat sini bahagian projek ni. So pergi dekat bahagian projek ni. Kalau tuan-puan nak kemaskinikan tuan-puan dalam bentuk folder, boleh je buatkan dalam bentuk folder lah. Contohnya kita nak folderkan dalam bentuk So contohnya saya create lah. Saya create folder. So saya dah buat. So dia akan create folder. Dekat situ tuan-puan hanya upload file saja. Ada yang dah ke?
Kita kena create folder. Create Create folder. Better create folder lah sebab kalau ikutkan dalam Canva kita, kalau dia berterabur, dia susah kita nak cari. Kita punya ni lah. Kita punya ni. Kita punya ni. So kita hanya upload file saja. Kita upload file. So kita pergi mana file yang kita dah buat tadi. So contohnya saya ambil ni, file saya ni. kita buat folder tu, kita mula ambil dulu education ke apa ke. Upload je. Kita upload saja. Contohnya ni, kita upload saja. Kita upload file. Kita upload kat mana? Dekat sini Puan. Ni, dekat sini. Nampak ni? Ada tak? Upload, add new, lepas tu dekat bawah sekali, upload file. Oh okay, kita try. Upload file. So dia akan keluar upload file tu. Kalau ikutkan yang ini, dia macam basic kita punya Canva lah. So siapa yang dah biasa dengan Canva, so saya rasa dia boleh modify dia punya info lah. Sebab kalau dekat sini, tuan-puan tak payah add new ke apa ke, tak payah. Upload je. Bila upload, dia akan ikut je size apa yang kita ada. Dia akan ikut saja apa size yang kita ada. Lepas tu kita dah boleh buka dan edit. Kita buka, kita edit. So dekat sini kita boleh edit kita punya tulisan. Contohnya kita tak nak contohnya kita tak nak thank you lah. Kita tak nak thank you. Kita nak tukar dengan terima kasih. So kita kena buat, kita kena gunakan apa? Siapa tahu? Ada yang tahu ke? Biasa tahu kot. Okay, kalau ikutkan sini kita pergi je edit. Kita pergi edit, lepas tu dekat sini kita boleh grab text. Kita boleh pergi grab text and then kita boleh tekan je klik. And then kita boleh je grab. And then kita tekan je grab. Oh lambat juga ya dia. Lambat juga. So kita tukar je terima kasih. Oh begitu. So macam tu je lah kita nak. Dan lagi satu, kalau kita nak hilangkan notebook LM ni, bila kita jana menggunakan notebook LM, dia keluar. Dia akan keluar. Tapi kalau kita rasa kita nak remove, so kita pergikan kepada ni, Magic Grab. Magic. Kita pergi Magic Grab. Lepas tu kita tekan je. Klik. So tekan je delete. So dia akan delete lah. Dia akan delete. Oh like that. So kita boleh delete lah. Apa yang kita tak nak, kita boleh delete. Sebabnya, kalau ikutkan dalam notebook LM ni, kebanyakannya memang ada yang kesalahan lah yang kita kena edit juga. So kita nak edit nak cepat, memang kita menggunakan Canva lah. Canva untuk kita edit kita punya bahan-bahan ni. Tapi kalau ikutkan dia punya nota ni dah cantik lah. Dia buat infografik, student pun macam senang. So sangat-sangat senang lah. Cuma kalau kita rasa kita tak nak, ada something yang kita rasa kita tak nak dan kita nak betulkan dia punya tulisan, so memang kita menggunakan tool dalam Canva ni lah. Tool dalam Canva ni untuk kita edit. Untuk kita edit. Tanya sikit. Kalau PowerPoint tak boleh edit tau. Ni kak, dia bagi dalam image. Kalau tengok kat sini, dia bagi dalam image. So kita tak boleh nak ni, kita nak edit. Cuma
dekat Nobo LM tu kita boleh. Cuma kadang-kadang bila kita bagi prompt saya cakap tadi, okay, contohnya tadilah, ni kan saya cakap tadi, saya mula Jana ni kan. Saya kata saya tak nak, session complete ni saya tak nak. Lepas tu saya tekan je, kita tekan je revise ni, cuba tekan. Semua dah keluar loh nota. Zau, macam Ya. kita punya ni kan lama kan dia loading. Lepas tu kita punya resend, kita punya projek kan banyak kita buat sebelum ni ada. Memang dia ada list di dalam Note LLM ni kan. Macam Canva kan memang ada kan. Yang apa yang kita Yang ni pernah ada buat. juga, ada. Juga lah. Dia sentiasa save lah, dia save. Save semua yang kita buat tu memang save lah. Setakat ni apa yang saya buat, dia save lah, dia save. Dia save dalam kita punya ni. Okay, Tuan Puan tengok kat sini, pergi tekan ni je, tekan revise. Sebab yang ini button ni baru dia buat. Dulu tak ada. Tekan je revise, so dekat sini bagi tahu je. Save complete ni, tukar dengan thank you. Tukar dengan thank you. Kalau boleh, jangan tekan terus. Cari lagi apa lagi yang kita nak change slide tu. Kita nak tukar advantage. Kadang-kadang dia ikut cara kita. Kadang-kadang dia tak ikut. Tu maksudnya lah. Contohnya advantage tu kita nak tukar kebaikan lah. Tukar. Tapi sebenarnya memang kena baca betul-betul lah prompt tu. Sebabnya bila combine tadi kan, contoh subjek tu subjek IB lah, International Business kan. Kemudian kita relatekan dengan kita punya diploma tu kan. Dia akan jadi tukar habis lah nota tu. Macam tak sesuai jadinya. Memang ada yang kadang dia tak sesuai kita lah, kita tak boleh nak ni. Betul lah Tapi prompt tu rasanya. Tapi sebab akak ni kan, akak combine kan notanya. Tu sebab nota International Business, lepas tu kan kita relatekan dengan diploma tu kan, dia jadi lain lah, dia jadi macam supply chain punya nota pula macam tu. Betul. Tapi cuba tak payah tak perlu mention diploma tu kot. Betul. Kan. Kalau rasa itu hanya ni je, hanya ni je. Kan Kalau rasa tak perlu, betul lah balik. boleh ke? Cuba beggar dengan dua lah. Maksudnya satu tak payah prompt, satu try prompt macam tu. Kalau Tuan Puan dah siap, try je, tekan je generate revise check. So dia akan buat lagi yang baru lah. Dia akan buat prompt, buat slide tu yang baru kat atas. Dia akan buat baru, tu je. Okay. Kalau ikutkan yang ini apa yang saya nak info setakat ni lah yang slide. Okay, lagi satu Tuan Puan. Tuan Puan boleh tukarkan dalam bentuk audio. Audio pun boleh ni, cuba je ni tekan je dalam bentuk brief ke apa ke. Lepas tu nanti generate, dia akan buat lah. Dia akan bentuk, maksudnya kalau Tuan Puan tak sempat nak dengar ke apa ke, dia akan buatkan audio untuk kita lah. Dia akan buatkan audio, dia boleh buat slide dan dia boleh juga buat video. Contohnya dalam slide Tuan Puan ni, Tuan Puan nak come outkan video. So Tuan Puan boleh tekan je, so dia akan keluarkan video. Dia akan buatkan video untuk Tuan Puan untuk chapter yang ini. Cuma kalau dia akan buat dalam 4 minit, banyak lama jugalah, tapi okey lah juga dia punya video tu. Maksudnya kalau kita tak sempat nak bagi bahan pada pelajar, kita videokan kita punya slide ni, so minta pelajar tengok. So adalah benda yang animation lah. Dan saya rasa audio tu suara cikgu lah, cikgu mengajar lah. Tapi itulah cuma kan. audio tu suaranya macam ni sikit lah. Dia macam ni lah juga. Tunjuk contoh. Ada? Nak tengok contoh dah siap. Siap? Tak yang Lau punya. Tunggu sekejap. Sekejap. Ini nota.
Ini contoh lah. Tapi lama lah hari tu saya buat. Adalah. So dia akan buatkanlah video kita. Saya rasa yang ini pun kalau tuan-puan nak gunakan sebagai video kita pun boleh je sebab kita yang jana kan. Dan kita edit sajalah video tu. Dia jadikan 6 minit, lama jugalah. Cuba play Zau nak dengar. Oh, ada suara ke kat situ? Ada suara. Besarkanlah maximize-kan tu hujung Dia tu. sharing kot. Nak dengar suara. Dia sharing tu yang tak dengar aslinya. Hah? Saya sharing, dia tak dengar suara. Saya dah ada suara ni. Oh. Saya saya ikutkan adalah dia ada suara. Saya rasa Dia kalau tak boleh pilih entire screen tu. Dia kena pilih dekat situ. Baru Zau boleh pilih dengar kat suara. situ. Zau pilih kat situ. Baru boleh dengar suara Zau. tak boleh. Dia tak boleh fikir entire screen kan? Dia tak boleh pilih entire screen. Dia kena tu stop sharing balik. Lepas tu Kena pilih satu tu je. stop sharing balik. Stop sharing. Share je lah link yang tu Zau. Dia apa? Link video tu boleh share je kan. Jap. Boleh dia show prom je. Ni je, download je boleh. Okay. Dia tak boleh. Tapi saya rasa senang je. Kalau ikutkan kat sini saya dah try semua. Saya dah try video, my map tu. My map tekan ikut. My map Quiz. report. Okay, kalau quiz tu dia akan buat macam ni. Cuma dia tak boleh share dekat student lah. Dia tak boleh share dekat student ke ataupun dia tak boleh nak terus kita buat. Kita kena menggunakan yang ini. Yang saya share ni. Dr. Chua ni. Kat sini saya ada contoh. Sekejap. Link Dr. Chua tu dah bagi belum? Dah. Kat mana? Tu. Tu dekat Tu yang dekat link. OneDrive. Kat OneDrive sama Oh, okay. OneDrive. Tapi tak, ni link orang tu. Link Nanti saya lain. share. Nanti saya share. Boh lah mesej. Okay, sekejap. Kena ni. Cikgu petang ada kelas ke? Tak ada. Petang is on. Sendiri. Tapi kehadiran kita kira. Kehadiran berkhusus. Nanti akan Apa? link Kehadiran berkhusus ni. Maksudnya tuan-puan boleh je guna sendiri. Ni je. Lagi satu. Saya tak boleh nak view jap. Sekejap ni dia. Kak ni yang quiz kan? Ni Tika share kan? Ada tengah share. Quiz kan? Tika dengan ni, dengan prompter tu. Dr. Chua dengan style prompter tu. Okay bos. Okay. Thank you. Ada ke? Ni. Ni yang Tika share ni, ini adalah contoh prompt generator. Kita boleh menggunakan sahaja prompt ni. Kita bagi tahu dekat situ kita nak apa. Tadi nak komik ke, ini kita tak payah cari-cari daripada saya punya yang notebook tu kan. Kan ada nota tu kan, tak payah. Yang ni boleh kita pilih je. Kita nak apa, humorous, nak apa ke, media, target audience kita siapa, student. Lepas tu ni, lepas tu kita nak apa, colourful ke cool, light grey. So dia akan tak ada kalau tu dia boleh prompt kat situ je. Dapat ke? Laju now.
Yang ini. Okay, lagi satu, untuk yang prompt tu Dali dapat ke yang ini? Yang ni. Dia macam kita buat-buat, lepas tu nanti kita boleh ni je. Dia akan buatkan nanti kita copy je, kita masukkan dekat kita punya notebook LM. Tu senang jugalah. Senang jugalah. Dia dah bagi tahu dekat sini, kalau kita nak guna infografik, kita guna yang ini. Kalau kita guna slide deck, kita guna ni. So tuan pun boleh pilih lah, nak infografik ke nak slide deck. Ikut saya yang kita dah share tu. Dan lagi satu tadi, tuan pun dah bagi tahu, nak guna yang quiz tu, kita boleh menggunakan yang exporter yang ini untuk kita export quiz yang kita dah jana tu. So kita guna extension ni, tetapi untuk extension ni kita tak boleh menggunakan email edu. Kita boleh gunakan email selain edu. Sebab saya dah try tadi, dia tak kasih. Dia tak kasih, kita tak boleh nak guna dekat kita punya email. Email selain edu lah. Edu kita boleh buat. Untuk kita jana, kita export kita punya quiz. Quiz yang kita dah buat ni lah. Okay, boleh ke? Okay, boleh ke? Okay. Okay, saya rasa kalau ikutkan yang ini, saya pun banyak explore jugalah. Explore maksudnya kita boleh explore lagi detail. Saya rasa semua tuan-puan boleh pun lagi explore lagi detail. Sebab kalau ikutkan yang ni memang sangat simple. Cuma kadang masa bila kita jana tu dia lambat sikit. So memang lama lah. Memang lama. So masa dah menunjuk pukul 1:08. Ada apa ke lagi pertanyaan sebelum kita bergambar? So kita kena explore sendiri lah juga ya Zam. Betul. Explore sendiri sebabkan kalau ikutkan dia senang je. Dia ambil gambar. Kita ambil gambar. Okay. Sebab masa takut nak ni kan. Okay. Macam ni ke macam ni? Tak nak, biasa je. Okay, so okay. Alia tolong Alia ke tu? Alia pula. Alia kan okay. Okay, terima kasih. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, terima kasih. 1, 2, 3. Okay, so saya kalau ada apa-apa boleh je tanya saya dengan tim-tim saya juga. Okay, terima kasih semua. Kita akhiri dengan kita surah Wal-As. Terima kasih Cikgu Jam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you Cikgu. Ilmu bermanfaat. Bilik sebelah. Selamat Raya. Selamat Raya Zam. Terima kasih Puanza number 1. Okey. Gendang tengok, gendang. Terima kasih Zam. Hello.